Dan mangga yang juicy. Wow. Korang mesti pelik. Macam mana aku boleh dapat barang Imaji Falcon keluaran terbaru daripada Imaji yang duduk pada GOF God of Fire tu. So sebenarnya sekarang ni, kalau korang nampak kan, aku akan selalu up story tentang Imaji punya line up baru yang akan keluar. Which is sekarang ni, Imaji dia ada sponsoredkan aku untuk cuba semua line up dia yang ada dekat collection Imaji tau. Termasuklah yang aku tak ada dekat koleksi aku dan juga yang akan upcoming release lah. Tapi dengan sponsorship ni, aku akan cuba bagi my honest opinion tentang diorang punya bau macam mana, longevity ke SPM macam mana. Dan dengan sponsorship ni, aku harap aku dapat support lagi lebih banyak local perfume brand kat luar sana. So jom kita start bau Falcon ni macam ni. Dan aku dapat kotak yang baru tau. Besar gila mat. Lagi ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Falcon. Bismillah. Kita measure dulu. Okay. Ada bau mangga tropical. Bismillahirrahmanirrahim. Kita measure check. Okay. Mangga dia manis-manis agak berlemak sikit dan lebih ke arah bau mangga yang tropical lah. Dan mangga yang juicy. Wow. Okay. Dekat Imaji ni, dia punya bau mangga tropical juicy tu lagi dominan. Dan nak katakan ada bau halia tu, bagi aku tak ada. Dia like a hint of woody dalam ni, yang lembut bagi aku. Yang balance dengan bau manis tropical mangga yang sedikit berlemak dan juicy bagi aku. So, kau akan spray aku kulit pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat kulit aku dia lebih balance antara bau manis mangga yang juicy, sedikit berlemak dan juga bau-bau woody yang lembut tu. Dia tak manis sangat tau. Manisnya bagi aku balance. Yang ni korang cubalah bawa sendiri. So tu adalah aku punya opinion tentang Falcon daripada Imaji yang duduk pada God of Fire.